Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pencinta sunnah dan sirah dan sunnah. Ana sekarang berada di pinggir Uhud, di mana masyhur satu gua di sini nama dia Ghar Al-Maharis. Tempat orang duduk begini. Dikatakan waktu peperangan Uhud ketika pecah tentera Islam, jauh tu sini ke Bukit Uhud lebih kurang dari 0,5 kilometer atau lebih. Ada orang kata Nabi kita lari bersembunyi dalam gua ni, tinggal ke sahabat-sahabat duduk bergelimpangan di sana. Jadi setakat pembacaan saya, tidaklah sahih peristiwa tersebut. Dan Ana datang ke Uhud ni bersama dengan Profesor Dr. Abdul Aziz, pakar sejarah. Dia mengatakan tidak mungkin Nabi seorang yang sangat berani, qaid, tiba-tiba mari sembunyi macam burung puyuh duduk dalam gua tu, biar sahabat-sahabat mati di sana. Kita kata tidak mungkin seperti itu. Jadi gua ni setakat sepanjang sana hidup di Madinah, dah lepas balik Madinah pun lagi itulah keadaan ni. Dia seming, kita mari tak lama lagi buka balik. Pada pihak haiah mari seming pula, ada orang mari buka balik. Begitulah keadaannya. Lubang gua tu buka tutup. Yang pentingnya tak payahlah naik gua tu. Kita pergi ambil imrah di Medan Uhud untuk mengetahui sejarah peperangan yang begitu besar. Jadi para jemaah sekalian, jangan cari yang pelik, cari yang sahih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.